Hai guys, hari ni kita nak masak ikan cencaru bakar cicah air asam dan kuah kicap. First, kita siang ikan cencaru. Okey, kemudian kita basuh dengan air asam dan garam. Kemudian kita balut dengan aluminium foil. Kemudian masukkan dalam kuali dan bakar selama 15 hingga 20 minit. Okey, untuk membuat air asam dan cili kicap, kita perlukan tomato, bawang besar, cili api, asam jawa dan kicap. Okey, kita potong tomato, bawang besar dan cili api menjadi dadu dan kecil-kecil. Okey, kita bahagikan bawang, tomato dan cili api tadi menjadi dua bahagian. Satu untuk kuah air asam dan juga satu lagi untuk cili kicap. Okey, untuk buat kuah air asam, kita letakkan garam, gula, asam jawa dan jangan lupa masukkan air. Okey, untuk cili kicap, kita masukkan kicap ke dalam bawang dan tomato dan cili tadi. And then kita kacau. Okey, bagi yang suka masam, boleh tambahkan perahan limau. Okey. Okey, ikan kita dah siap bakar dan boleh dihidang di dalam pinggan. Selamat menjamu selera.